Hai semua, selamat datang ke sesi kupasan mendalam kita hari ini. Ya, selamat datang. Sebelum kita mula mengupas topik yang sangat menarik ni, saya ada satu permintaan kecil. Kalau anda suka kandungan macam ni, tolong tekan butang like, kongsi video ni, tinggalkan komen anda dan pastinya subscribe kepada saluran Malaysia News Today. Betul. Sokongan anda memang sangat bermakna untuk kami teruskan sesi kupasan mendalam macam ni. Okey, mari kita mula. Cuma anda bayangkan senario ni. Anda dah berlatih seumur hidup anda. Setiap titis peluh, setiap pengorbanan masa, semuanya fokus pada satu matlamat besar. Anda berada di tahap kemuncak fizikal, tapi kan 4 bulan sebelum anda sampai ke garisan penamat impian anda tu, Ya, 4 bulan je lagi. ya, 4 bulan. Tiba-tiba ada satu kemalangan ngeri. Anda tengah memecut pada kelajuan 70 km sejam, tau? Wow, 70 tu laju sangat tu. Sangat laju. Dan tiba-tiba besi basikal anda patah. Patah dua dan terus tertusuk masuk ke dahi anda. Pergelangan tangan hancur, hilang 2 liter darah serta-merta. Pendek kata, hancur. Bukan je tulang yang hancur, impian pun hancur lebur. Kalau dengar cerita ni dari sudut psikologi, itu bukan sekadar kemalangan biasa tau. Itu trauma yang boleh memusnahkan identiti seseorang. Betul. Bagi 99% orang, itu adalah pengakhiran. Titik noktah. Diorang akan angkat bendera putih lah. Tapi individu yang kita nak bincangkan hari ini sangat berbeza. Hari ini kita nak selami rahsia minda golongan elit kelompok 1% ni melalui kisah benar seorang bekas pelumba basikal trek Olimpik Malaysia. Kisah yang sangat luar biasa. Ya, sebab dia bukan je terselamat dari kemalangan tu. Malah dia guna insiden berdarah tu sebagai batu loncatan. Sekarang dia dah jadi seorang usahawan, mentor dan pelabur yang saya boleh cakap, sangat ekstrim cara dia. Sangat ekstrim, setuju. Jadi, misi kita hari ini adalah untuk rungkai macam mana minda Olimpian ni berfungsi. Dan paling penting, macam mana anda yang tengah dengar ni boleh guna cara pemikiran ni dalam kerjaya, kewangan dan masa berdepan krisis harian. Tempat sekali. Tapi untuk faham minda tahap elit ni, kita tak boleh tengok masa di benang pinggat je. Kita kena patah balik ke zaman kanak-kanak dia. Betul. Sebab persekitaran pembesaran dia sebenarnya sangat-sangat terkongkong. Ya, pembesaran dia memang tak dijangka langsung. Dia membesar dalam keluarga konservatif, bapa dia seorang paderi. Jadi bayangkan rutin harian dia. Hari-hari pergi gereja, pergi sekolah, lepas tu main muzik, dia dilatih main viola pada tahap yang tinggi lah. Berbasikal ni. Dia baru jumpa sukan basikal masa umur 12 atau 14 tahun macam tu. Dan masa mula-mula masuk perlombaan pun, dia dapat tempat terakhir kan? Ya, tempat corot. Tapi bagi dia masa tu, basikal tu bukan sekadar sukan. Itu macam tiket kebebasan dia untuk lari dari rutin hidup yang rimas tu. Apa yang menarik perhatian saya ialah macam mana elemen pemberontakan tu membentuk karakter dia. Sebab dia ni bukan pelajar yang cemerlang pun kat sekolah. Ya, akademik dia biasa je. Betul. Ikut standard ibu bapa Asia kan, kerjayaan tu kena sentiasa straight A. Tapi dia cuma dapat CGPA 3.11. Dalam keluarga dia masa tu, itu kira macam kegagalan besar lah. Tambah pula, dia ni ada simptom ADHD. Dia sendiri mengaku yang dia tak boleh fokus lebih dari 20 minit kalau benda tu dia tak minat. Tapi itulah superpower orang ADHD kan. Bila diorang jumpa benda yang diorang minat, fokus tu jadi terlampau tajam. Ya, hyperfocus. Saya suka guna analogi ni untuk fasa hidup dia. Bayangkan dia duduk dalam satu periuk tekanan, pressure cooker. Analogi yang menarik. Kan, bila anda ada dalam periuk tekanan didikan yang terlalu ketat, anda ada 2 pilihan je. Sama ada anda meletup atau anda guna wap tu untuk memecut laju keluar. Dan dia jelas pilih untuk memecut lah. Tapi pecutan dia tu bawa dia ke satu jalan yang ekstrim. Sebab masa umur dia 18 tahun, ibu bapa dia bagi satu kata dua yang berat. Berhenti berbasikal atau keluar dari rumah. Ya. Dan apa dia buat? Dia kemas barang dan terus keluar. Sumpah gila. Berbekalkan dalam $200 ke $300 je masa tu. Dari saat tu, dia terpaksa hidup mengharapkan ihsan kawan-kawan. Couchsurfing, tidur dari satu sofa ke satu sofa. Bajet dia $50 je seminggu tau. Ya, bayangkan. Beli pasta murah,
Cari barang runcit yang nak dekat tamat tempoh semata-mata untuk terus hidup. Okey, kejap. Saya perlukan pandangan anda tentang benda ni. Bila saya baca bahagian ni kan, saya rasa macam adakah tindakan bapa dia halau dia pada usia 18 tahun tu satu kekejaman, atau adakah ini sebenarnya satu masterclass untuk paksa anak dia berdikari? Itu soalan yang sangat mendalam. Kalau kita tengok secara retrospektif, dari segi pembinaan daya tahan, ia adalah satu masterclass yang berkesan. Walaupun nampak kejam. Ya, nampak keras sikitlah caranya. Sangat keras. Tapi tanpa disedari, bapa dia dah bekalkan dia dengan kemahiran kelangsungan hidup. Bapa dia ajar dia untuk jadi resourceful, cari akal bila tersepit. Dan dia memang cari akal pun kat jalanan tu. Dia tak minta sedekah. Dia mula ajar biala, dia ambil upah buat piano tuning, penajaan, pakai mesin type lama tu. Dia type satu-satu nak jual bakat dia kat syarikat luar untuk tampung kos berlumba. Umur belasan tahun dah pandai jual nilai diri kat dunia luar. Itu yang menolak dia terus ke peringkat antarabangsa. Sebab mentaliti enggan mati tu dah sebati. Cara dia masuk pasukan kebangsaan pun pelik kan? Pelik dan sangat berani. Bila dia balik Malaysia, dia tak tunggu orang panggil dia. Dia pergi pejabat Majlis Sukan Negara, cari arwah Fazil. Pegawai MSN masa tu kan? Betul. Dan dia duduk tunggu kat luar pejabat tu selama 6 ke 7 jam. Orang biasa lepas sejam pun dah mengalah dah. Tapi dia tunggu sampai diorang terpaksa buat perlumbaan percubaan khas untuk dia. Dan dia menang semua acara tu. Ya, dia sapu bersih. Lepas dari tu, karier dia terus meroket. Dapat beasiswa penuh dari jawatan kuasa Olimpik antarabangsa ke Switzerland. Lepas tu, menang 2 emas, 2 perak kat Sukan SEA 2001. Dan kemuncak awal dia, Olimpik Athens 2004. Dia jadi pelumba Asia pertama yang masuk final acara Kirin. Pencapaian yang bawa pulangan kewangan yang sangat besar. Betul. Umur awal 20-an dah dapat tajaan FedEx $50,000 setahun. Belum masuk Nike dengan Nivea lagi. Pendapatan tahunan dia capai 6 angka dalam USD masa tu. Fizikal mantap, kewangan stabil. Dia memang prospek terbaik untuk emas kat Olimpik Beijing 2008. Tapi, masa inilah tragedi malang kat Switzerland tu berlaku. 4 bulan sebelum Beijing. Tertusuk besi basikal kat dahi. 17 jahitan. Dan bagi pelumba basikal pecut, otot tu adalah enjin utama. Dia hilang 5 kilogram otot dalam masa yang singkat. Kehilangan kuasa yang sangat besar tu. Ya, dia cuma ada 10 minggu je untuk rehabilitasi. Pesaing lain tengah peak training. Dia baru nak merangkak balik. Tapi dia tetap pergi bertanding kat Beijing dengan mungkin cuma 90% keupayaan fizikal. Dan akhirnya, dia terlepas pingat gangsa. Dengan margin hanya 2 cm. 2 cm? Gila kan? 2 cm dalam sukan kelajuan ni cuma milisaat je sebenarnya. Tapi atas kertas, gagal adalah gagal. Kat sinilah saya nak cabar pemikiran anda dan pendengar kita. Dengan fizikal yang hancur, persediaan 10 minggu dan fakta yang dia hampir mati 4 bulan sebelum tu, adakah terlepas gangsa dengan jarak 2 cm tu satu kegagalan? Atau ia sebenarnya kejayaan yang gila? Itulah paradoks golongan 1%. Orang biasa akan tengok benda ni secara binary. Menang atau kalah. Dapat pingat atau tak. Dan memanglah secara objektif, dia tak capai matlamat emas dia tu. Tapi golongan elit tak fikir macam tu. Mampu berlumba balik dengan badan yang baru dikoyak kemalangan tu dan cuma kalah 2 cm dengan pelumba terbaik dunia, itu adalah kejayaan dari segi data mental. Maknanya, kebangkitan dia ni bukan sebab fizikal dia dah pulih 100% lah. Tapi sebab apa yang ada dalam kepala otak dia. Tepat. Kerana pada peringkat akhir Olimpik, mari kita jujurlah, ke-8 pelumba kat situ, semuanya sama kuat, sama pantas. Betul. Yang membezakan diorang, cuma kerangka minda dan obsesi. Dia ada sebut contoh kawan dia, Datuk Azizul Hasni Awang. Macam mana Azizul boleh tekan gear ke-6 dan ke-7 bila masa dah suntuk. Gear ke-7 tu macam kebolehan untuk ekstrak tenaga luar biasa bila badan dah menjerit suruh berhenti kan? Ya, 1 dalam 30 juta punya kebolehan. Tapi kenapa kita ni, orang biasa yang kerja hari-hari ke office ni, susah nak ada mentaliti gear ke-7 tu? Dari pemerhatian kita melalui sumber ni, isunya budaya kita sendiri. Budaya kita? Ya, kat Asia ni, hubungan kita dengan kegagalan tu sangat toksik. Dari kecil kita diajar,
Gagal peperiksaan, kena rotan. Gagal temu duga, malu. Otak kita dah diprogram untuk takut buat silap. Setuju sangat. Budaya lari dari kesilapan. Tapi bagi elit 1% ni, gagal tu syarat wajib nak jadi hebat. Kalau kita tengok sukan tenis kan, contoh macam Novak Djokovic atau Carlos Alcaraz. Pemain nombor 1 dunia tu. Ya. Bila diorang buat kesilapan mudah kat gelanggang, diorang marah tak? Mestilah marah. Tapi kelajuan diorang reset emosi tu luar biasa pantas. Benda tu yang bezakan diorang dengan pemain ranking bawahan kan. Pemain biasa akan bawa emosi marah tu berminit-minit, lepas tu rosak habis seluruh permainan. Ya, kelajuan reset tu kunci dia. Saya nampak benda ni macam analogi jalan raya. Bagi kita orang biasa, bila nampak kegagalan, otak kita terjemah macam nampak lampu isyarat merah. Terus brek mengejut. Ya, kita berhenti terus. Tapi untuk golongan elit ni, kegagalan tu bukan lampu merah. Ia cuma bulatan atau roundabout. Ya, anda kena perlahankan sikit kereta, pusing cari susur keluar lain, tapi yang penting kenderaan terus jalan. Cantik analogi tu. Dan dia ada satu kerangka khas nak kekalkan minda ni. Dia panggil rangka kerja kebesaran. Framework for Greatness. Macam mana tu? Macam nak daki gunung. Anda perlukan 3 benda. Pertama, peta. Maknanya matlamat yang jelas. Kedua, panduan atau guide. Ini mentor yang pernah daki gunung tu. Dan ketiga, kompas. Kompas tu minda kita lah. Betul. Sebab bila ribut salji datang kat gunung tu, peta dengan guide pun mungkin tak nampak jalan. Kompas minda ni lah yang pastikan anda tak berpusing tempat sama. Peta, panduan dan kompas. Nampak simple tapi nak laksanakan tu berat. Dan yang buat kisah dia ni lagi menarik, lepas dia bersara, dia tak buang kompas ni. Dia bawa minda agresif tu terus masuk ke dalam dunia bisnes dengan pengurusan wang. Memang dia bawa masuk secara brute force sungguh. Falsafah kewangan dia sangat berbeza dari norma kebiasaan kita. Ya, padahal keluarga dia bijak pandai belaka. Betul, ibu bapa dia kalau campur ada 11 ijazah pasca siswazah. Tapi dia melabelkan family dia tu ada mentality poor dad. Fokus pada penjimatan je. Ini yang kelakar ni. Mak dia rasa bangga sangat bila dapat tawar harga kangkung kat pasar malam, diskaun beberapa sen pun dia dah gembira. Itulah scarcity mindset. Otak sentiasa risau duit keluar. Dia pula pilih abundance mentality atau mentality kelimpahan. Daripada buang tenaga 20 minit nak tawar harga kangkung, baik fikir cara nak besarkan saiz periuk nasi tu sendiri. Tapi ini tak bermakna dia belanja seakan membabi buta. Sebab dia ni pakar sistem barter rupanya. Ya, kemahiran tu dia tiru dari poor dad dia juga kan? Dulu bapak dia tak ada duit tunai $5,000 nak bayar kos pendakap gigi anak-anak. Tapi bapak dia pandai muzik. Jadi bapak dia cari doktor gigi yang nak ajar anak dia muzik. Dan diorang buat pertukaran perkhidmatan. Tak ada 1 sen pun keluar. Dan dia pakai taktik yang sama sampai sekarang. Walaupun dia dah jadi jutawan pelabur. Nak hantar anak pergi sekolah swasta mahal, dia tak bayar yuran penuh. Dia tawarkan servis dia untuk latih pelajar sekolah tu bab jualan. Kerusi urut mewah pun dia barter dengan package konten promosi. Malah kereta idaman dia pun pakai sistem pertukaran nilai yang sama. Dia memang betul-betul faham beza nilai dan harga. Pintar. Tapi bab pelaburan dia ni, saya rasa penasihat kewangan pun boleh pening. Sangat tinggi risiko. Dia pernah letak 90% duit dia dalam satu saham tunggal. Dan tahun 2021 hingga 2022, masa saham teknologi jatuh teruk, portfolio dia hilang 80% nilai. Belasan ribu dolar lebur sekelip mata. Panik tak, Dil? Tak langsung. Dia simpan sebab dia ada visi jangka panjang. Lepas tu, berani pula dia beli kripto masa harga tengah menjunam kat lantai. Dan dia untung besar bila kripto naik balik. Tapi, ada satu taktik peribadi dia yang saya rasa agak mind-blowing. Dia sengaja biarkan duit dalam akaun bank peribadi dia kurang dari RM10,000. Sengaja biarkan diri rasa miskin? Ya, kemiskinan buatan. Tapi, kejap, ini yang kita kena bincangkan. Anda bayangkan, kosongkan akaun bank sendiri supaya tiap-tiap ujung bulan anda rasa panik nak bayar sewa ribu-ribu. Macam menyeksa diri sendiri dari segi psikologi kan? Kenapa orang berjaya nak cipta anxiety keuangan secara sengaja macam ni? Ini genius ke atau orang ni dah gila? Kalau tanya pekerja makan gaji yang selesa, memang ini kerja gila. Tapi dari segi mekanik motivasi, ini sangat genius. Bayangkan anda ada RM100,000 dalam bank yang tak buat apa-apa.
Tangan mula gatal nak belanja lah tu. Betul. Mulalah tengok pakej percutian, nak upgrade gaya hidup. Jadi dengan kunci duit dia dalam aset pelaburan yang susah nak dicairkan segera, dia selamatkan duit tu dari sifat boros dia. Oh, maknanya dia halang emosi dia sendiri dari sentuh duit tu. Tepat sekali. Dan kesan nombor 2, dia cipta rasa desperado tu. Bila buka apps bank tengok baki tinggal sikit, komitmen pula tinggi, otak dia terus masuk survival mode. Enjin hustle masa dia kena halau umur 18 tahun dulu tu hidup balik. Dia kena bangun awal, agresif cari klien, tutup jualan. Ya, dia tak bagi ruang langsung untuk minda dia rasa selesa. Sebab selesa tu pembunuh cita-cita terbesar. Memanipulasi hormon stres sendiri untuk maksimumkan hasil. Wow. Dan hasil dari hasil tu, sekarang dia main pasaran korporat yang gergasi, pengurusan perbendaharaan, treasury management. Kat sinilah dia guna skill bercerita yang diwarisi dari bapak dia tu. Bapak padri pandai berpidato kan? Dia bawa kemahiran tu masuk bilik mesyuarat nak pujuk syarikat SME. Kepada anda yang mungkin tak berapa familiar dengan treasury management ni, ia senang macam ni je. Bayangkan ia macam KWSP. Tapi untuk duit syarikat. Biasalah syarikat SME ada duit lebihan yang terbiar dalam bank, tak ada untung, kena makan dengan inflasi je. Jadi dia tolong syarikat ni kembangkan duit tu. Dan sasaran dia, bukan biasa-biasa tau. Dia sasar nak urus 1 bilion ringgit aset under management dalam 5 ke 7 tahun ni. Bila orang tanya kenapa tak sasar trilion ke los, dia jawab kelakar je. Apa dia jawab? Dia cakap, saya tak tahu ada berapa kosong dalam trilion, tapi bilion saya boleh kira, jadi saya nampak jalan. Realistik tapi masih berskala raksasa. Dan cara dia yakinkan SME pakai servis dia pun bijak. Dia guna cerita jenama Tiger Balm. Oh, cerita tu memang buat otak saya berhenti kejap. Kita ingat Tiger Balm tu kaya sebab jual ubat sapu tu kan? Ya, pada hampir 2/3 keuntungan bersih diorang, lebih $240 juta tau, datang dari pelaburan perbendaharaan ni lah. Maksudnya, Tiger Balm tu umpama syarikat pelaburan bertaraf dunia yang secara kebetulannya ada kilang berubat sapu kat belakang. Kalau SME kita faham benda ni, perniagaan takkan terus goyah bila jualan kurang. Memang betul. Tapi, macam mana pula dengan pendengar kita yang kerja makan gaji? Yang rasa tepu, burnout dan tak tahu nak buat apa dengan hidup diorang. Dia ada pesanan yang sangat padu untuk golongan ni. Anda kena cari calling atau panggilan hidup anda. Tapi kalau tak tahu apa calling tu, dia cadangkan pergi join platform bisnes. Macam insurans, unit amanah, MLM, semua tu lah. Ya, tapi jangan salah faham. Dia tak suruh join benda ni sebab nak suruh anda jadi kaya cepat. Habis tu kenapa? Dia suruh join sebab platform tu adalah kemah latihan psikologi dunia nyata yang paling ekstrim dan ianya hampir percuma. Anda bukan diajar teori jualan, anda diajar kebal mental. Setuju. Hari-hari kena reject. Kena maki, kawan-kawan lari, pintu kena hempas kat muka. Kat situlah anda belajar baca bahasa badan orang dan macam mana nak telan kegagalan, balik tidur dan bangun esok hari, teruskan hidup dengan semangat baru. Universiti mana ada ajar ni? Betul. Ia macam anda daftar masuk gimnasium komunikasi tanpa yuran bulanan yang mahal. Anda masuk bukan untuk buat jualan selamanya kat situ, tapi nak bina otot mental anda. Supaya bila peluang sebenar impian anda datang, anda dah ada kulit yang tebal nak redah cabaran tu. Jadi soalan untuk anda yang tengah dengar, apa calling anda? Dan sanggup tak anda lalu jalan penuh penolakan ni berdekad lamanya demi nak capai calling tu? Kena buang ego lah pendek kata. Dan bila kita sentuh pasal ego ni kan, ada satu penamat cerita dia yang agak emotional sikit. Ya, lepas lari 200 km sejam, merempuh semua benda macam kereta kebal demi capai matlamat, dia ada satu penyesalan yang besar rupanya. Penyesalan pasal empathy. Dia sedar, masa zaman sukan dia dulu, dia terlalu mementingkan diri. Cutthroat. Pijak siata je asal dapat emas. Kalau dia boleh putar masa, dia harap dia belajar kemahiran empati ni dari muda lagi. Maksudnya mentaliti pembunuh bersiri dalam sukan tu memang bagus untuk lari pecut. Tapi ia merosakkan jiwa dan tak sesuai untuk jangka masa panjang. Betul sangat tu. Dalam sukan, objektif kita cuma nak tewaskan pihak lawan. Tapi dalam bisnes, ia berkaitan dengan manusia. Kalau anda terlalu agresif buat deal, sampai anda untung besar dan rakan kongsi anda rugi, ya, anda dapat duit cepat hari ni. Tapi anda hilang kepercayaan.
Kena buang ego lah pendek kata. Dan bila kita sentuh pasal ego ni kan, ada satu penamat cerita dia yang agak emosional sikit. Ya, lepas lari 200 km sejam, merempuh semua benda macam kereta kebal, demi capai matlamat, dia ada satu penyesalan yang besar rupanya. Penyesalan pasal empathy. Dia sedar masa zaman sukan dia dulu, dia terlalu mementingkan diri. Cutthroat. Pijak siapa je asal dapat emas. Kalau dia boleh putar masa, dia harap dia belajar kemahiran empati ni dari muda lagi. Maksudnya mentaliti pembunuh bersiri dalam sukan tu memang bagus untuk lari pecut, tapi ia merosakkan jiwa dan tak sesuai untuk jangka masa panjang. Betul sangat tu. Dalam sukan, objektif kita cuma nak tewaskan pihak lawan. Tapi dalam bisnes, ia berkaitan dengan manusia. Kalau anda terlalu agresif buat deal, sampai anda untung besar dan rakan kongsi anda rugi, ya, anda dapat duit cepat hari ni. Tapi anda hilang kepercayaan. Kena buang ego lah pendek kata. Dan bila kita sentuh pasal ego ni kan, ada satu penamat cerita dia yang agak emosional sikit. Ya, lepas lari 200 km sejam, merempuh semua benda macam kereta kebal, demi capai matlamat, dia ada satu penyesalan yang besar rupanya. Penyesalan pasal empathy. Dia sedar masa zaman sukan dia dulu, dia terlalu mementingkan diri. Cutthroat. Pijak siapa je asal dapat emas. Kalau dia boleh putar masa, dia harap dia belajar kemahiran empati ni dari muda lagi. Maksudnya mentaliti pembunuh bersiri dalam sukan tu memang bagus untuk lari pecut, tapi ia merosakkan jiwa dan tak sesuai untuk jangka masa panjang. Betul sangat tu. Dalam sukan, objektif kita cuma nak tewaskan pihak lawan. Tapi dalam bisnes, ia berkaitan dengan manusia. Kalau anda terlalu agresif buat deal, sampai anda untung besar dan rakan kongsi anda rugi, ya, anda dapat duit cepat hari ni. Tapi anda hilang kepercayaan.
Tepat. Dia sedar pendekatan menang-menang win-win situation di mana semua pihak dapat manfaat jauh lebih tahan lama. Kekayaan yang kekal dibina atas hubungan manusia, bukan sekadar manipulasi untung rugi. Perbincangan yang sangat mendalam. Maknanya untuk jadi manusia elit 1%, ketegasan memburu matlamat mesti diimbangkan dengan sifat peri kemanusiaan. Sebelum kita habiskan sesi kita, satu peringatan mesra. Kalau anda dapat sesuatu dari perbualan ni, tolong tekan like, share, komen dan subscribe ke Malaysian News Today. Kongsikan kat ruangan komen taktik mana yang paling buat anda terkejut hari ini. Kita dah tengok perjalanan luar biasa dari zaman remaja terkongkong ke tragedi ngeri sampailah seni mencipta kemiskinan buatan. Dan sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu fikiran yang agak provokatif. Tadi kita sembang macam mana dia sengaja kosongkan bank sebab nak lari dari zon selesa kan? Cuba anda tengok hidup anda sekarang. Kalau anda ada rutin yang stabil, gaji masuk setiap 25 hari bulan, kereta ada aircon, hujung minggu lepak kafe hipster, dan keselesaan inilah yang buat anda tolak sebuah peluang atau risiko baru dalam kerjaya. Takut nak mencubalah tu. Ya, adakah anda sebenarnya tengah main selamat? Atau anda sekadar pengecut yang takut hilang keselesaan? Adakah kehidupan selesa anda hari ini merupakan musuh nombor 1 kepada potensi sebenar anda? Keselesaan tu racun yang manis, saya rasa. Soalan tu patut buat kita semua tak boleh tidur lena malam ni. Kalau kemalangan kelajuan tinggi yang hancurkan tulang boleh dijadikan bahan api membina empire, apa alasan kita untuk terus statik? Terima kasih sebab sudi selami minda 1% ni bersama kami. Terus mencabar diri dan selamat mereset hidup anda. Jangan lupa subscribe dan kita jumpa lagi di Malaysian News Today.